apakah kesan Cadbury cookies 50 gram ini terhadap tahap glukos dalam darah saya. So, saya akan makan satu kotak biskut Cadbury ini dan selepas 2 jam, saya akan melihat melalui CGM kat lengan saya ni dan kita akan tengok bacaan glukos dalam darah saya. Tu pack ni dalam ada 2 serving dan selepas 2 jam, kita akan tengok bacaan glukos dalam darah saya. Okey, setelah 2 jam saya makan Cadbury cookies ni, boleh tengok dekat bacaan glukos saya bermula dalam 3.5 milimol dan spike paling tinggi yang kita boleh nampak ialah dalam 5.9. So ada peningkatan dalam lebih kurang 2.5 milimol per liter glukos dalam darah saya. Itulah yang akan terjadi kepada tahap glukos dalam darah anda jika anda makan satu paket 50 gram Cadbury cookies ini. Apa lagi makanan ataupun minuman yang patut saya cuba seterusnya? Komen dekat bawah.